Assalamualaikum saudara. Jadi malam ni kami nak masak tela-tela. Kita nak masak tela-tela sama adik Khalila. Kita nak bereksperimen masak tela-tela. Ni tadi jadi sebelum buat tela-tela itu kan dia direbus dulu. Dan ternyata dah direbus sama bini saya. Isteri saya. Ni kita lanjut untuk masak. Adik cakap apa? Jadi kita coba potong-potong kotak dulu. Potongnya di sini. Apa? Pakai talenan kan? Hai, kita malam ni nak buat tela-tela. Tapi chef malam ni adalah Om Aul. Okey? Sama kakak. Sama kakak. Tu. Itu bayi. Jadi, ubi yang dah direbus tadi, kita potong panjang-panjang. Ini kak, saya potong kak. Gitu. Kita potong-potong dulu. Tadi mau pakai tangan. Nah. Lagi kan? Hah? Di atas meja. Ini apa? Okey. Okey, kita masak segini aja dulu. Kita masak sepiring aja dulu, okey? Oke. Kita simpan untuk besok. Besok lagi. Simpan. Habis tu apa sayang? Goreng pakai minyak. Mana minyak dah? Anu dia tempat untuk goreng dah? Maul. Pakai kuali besar? Maul. Apa? Nanti kalau anunya nanti kakak masukkan ke sini. Apa sayang? Taburin. Oh, yang bawah tu. Seorang pula. Okey, kita pakai teflon yang besar. Ini kan? Sayang, ni kan? Okey. Pakai yang ini. Minyak makan dah banyak tak? Semua? Sebotol ni? Semua? Banyak pula minyak makan ni. Sampai habis kan? Sampai habis. Je. Sayang, langsung masukkan. Apa? Nunggu minyak panas. Nunggu minyak panas. Okey, jadi ni kita masak, tunggu minyak dia panas dulu. Baru kita masukkan ini dia. Apa? Ubi kentang pula. Dah boleh lah dak dia masuk ni. Tunggu dia melegak je. Macam tu.
Dibolak-balik lah sayang. Dia kacau-kacau tak? Aku ada dibalik-balik kotak. Kita tak tahu bunyinya dia atau tak. Tapi bismillah je lah. Jangan dikacau terus nanti hancur. Oh, okey. Sama Ul. Kan kalau mau gendong payah. Ha. Kita tunggu sampai dia agak berwarna. Berwarna apa sayang? Berwarna kecoklatan. Warna coklat. Tunggu aje lah. Dia aduk-aduk sangat. Tunggu dia agak keras. Ayah. Tahu tak? Ha? Abang dia tadi. Kenapa tak semua? Kata saya ni dah setengah. Buatan dia semua. Sayang lanjutkan. Lewat Atika. Hmm? Tengok. Pandai ayah masak tu. Mana? Boleh berjual. Jual-jual Tela-tela. Nak masuk sini sayang, tak ada bumbu dia. Kau ni dek bumbunya dek. Mana? Okey, nampaknya mulai kecoklatan. Sudah mulai keras juga. Nampaknya sudah boleh kita angkat. Yang penting tetela tu dia tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras. Kalau versi saya, macam saya makan kedai tu, dia saya suka yang tak terlalu lembek, tak terlalu keras. Mau rasa ni dah siap. Dia sudah mulai, warnanya mulai coklat. Sebelum dia menghitam, kita akan angkat. Sini. Udah. Soalnya ini nama dia medium well. Kita toastkan dulu sebelum kita taruh dekat plastik. Kita toastkan dulu sebelum kita masukkan dalam menu, sebelum kita goncang-goncang, okey? Dah kan? Oh, penat. Dak lampu ni warna kuning. Astagfirullahalazim. Kenapa? Betul lah. Angus lah tu. Angus. Dah. Lampu ni je warna kuning. Lah ni. Dah. Masuklah mana toples dia. Sini. Apa macam batu je tu. Kerana itu sangat. Okey. Saya risau. Okey. Okey. Kita dah siap. Sekarang kita campur dengan apa nama dia? Bumbu tela-tela dia pula. Ayuk. Dah. Sudah. Dah dulu, dah dulu, jangan banyak sangat. Ini yang kita masak tadi dan ternyata ibu juga masak. Jadi kita tunggu aja dulu Kita tunggu Cica masak. Nak cuba tak? Cuba dulu. Mantap. Ngangguk adik Kariuk. Mantap kan? Dapat dah sanguas bong. Jadi yang ibu masak besar pula saya masak. Ni sama dah motong kan. Tengok rasa buku-buku tu. Macam? Mantap. Okay. Kalau ibu yang besar. Apa?
Balik. Kalau saya tadi tu kan potong yang kecil-kecil, sedangkan isteri saya dia buat yang besar-besar macam ni. Kalau saya tu memang suka yang rangup-rangup. Jadi dia agak medium well gitu. Apa tu? Medium well. Jom kita ini versi isteri saya ya, dia agak besar. Jadi dia jadi dia agak keras. Kalau adik suka yang mana? Kecil. Mah. Berarti ayah menang malam ni. Jadi itulah cerita kita masak malam ni. Jumpa lagi di video. Oh ya, komen. Cuba komen kira-kira apa lagi yang nak kita masak. Cuba komen di bawah. Assalamualaikum. Saudara.